Masuk dapur setiap pagi dengan mood positif memang satu nikmat. Tapi nikmat tu jadi berganda bila tengok dapur tersusun cantik. Itulah rasa yang muncul bila pertama kali berdepan dengan almari dapur. Sama ada versi satu pintu atau dua pintu, dua-dua bagi aura yang sama, kemas, tinggi, teratur dan buat dapur nampak jauh lebih profesional. Walaupun saiz berbeza, kedua-duanya berkongsi satu tujuan besar: bagi ketenangan visual dan mudahkan pencarian setiap kali nak guna barang dapur. Mula-mula sekali, almari dapur ni dibina dengan konsep yang sama. Kabinet tinggi, berlapis-lapis rak dan pintu dengan kombinasi kayu oak. Bila unboxing, terus rasa finishing dia kemas. Kayu kompres dia pun tebal, bukan jenis goyang bila sentuh. Walaupun satu ada satu pintu dan satu lagi dua pintu, dua-duanya ada identiti yang sama, gaya minimal, tona putih plus kayu yang sejuk mata memandang, dan vibe dapur terurus yang memang ramai pengguna rumah moden suka. Bila buka pintu, dua-duanya bagi pengalaman yang sama. Ruang yang tinggi dan bertingkat-tingkat, cukup untuk macam-macam jenis barang dapur. Ada rak untuk barang kering, ada rak untuk letak botol, ada rak untuk barang paket, dan yang paling best, almari dapur ni ada rak di bahagian pintu. Rak pintu ni antara features paling berguna. Letak sos, seasoning, botol kecil, minyak zaitun, semua nampak jelas. Bila masak, tak payah lagi selongkar laci bawah pada tabletop. Satu lagi persamaan yang ketara, almari dapur memaksimumkan ruang menegak. Kalau dapur kecil, kabinet ni tak makan ruang lantai tapi dia naik ke atas. Memang menjimatkan ruang dan buat dapur nampak luas walaupun barang sebenarnya banyak. Dari jauh pun almari dapur ni bagi impression dapur kemas dan premium. Bila test letak barang, almari dapur ni terasa kukuh. Rak dia tak melendut walaupun penuh dengan barang dapur atau botol-botol berat. Struktur dalaman versi 1 dan 2 pintu sama-sama stabil sebab binaan rangka dia serupa. Pintu pun smooth bila buka tutup sebab ada roda bawah yang bagi sokongan buka dan tutup. Rasa macam betul-betul quality control. Dia dijaga walaupun harga masih kategori mampu milik. Dari segi kegunaan harian, almari dapur ni bagi kesan yang sama. Kurang serabut, lebih senang urus cari barang dapur. Bila semua ada tempat khusus, rutin dapur jadi lebih lancar. Nak buat sarapan, barang paket pun dah tersusun. Nak cari barang baking, semua satu tempat. Nak simpan stok air mineral, rak bawah dah sedia. Memang bagi rasa puas hati. Dari gaya, warna konsep, kegunaan, hingga kepada fungsi penyimpanan, almari dapur ni ringkas, kukuh, praktikal dan buat dapur rasa lebih kemas dan teratur setiap kali buka pintu. Kalau anda memang cari almari dapur yang boleh selesaikan masalah barang dapur, berselerak atau stok menimbun, ini memang pilihan tepat. Tinggal nak pilih versi mana yang sesuai dengan ruang rumah. Tapi apa pun pilihan, tetap buat dapur anda naik taraf automatik. Pilihan ada di depan mata. Dapatkannya di Bag Oren sekarang.